Satu unit ni kena lot rumah koyak plastik di Taman Ilmu Bumbung Tebal. Jom abang Sarul nak tunjuk kat hampa. Unit ni hampa kalau beli memang puas hati. Sebab apa? Keluasan dia 3050 square feet. Land area dia hampa tengok depan ni boleh masuk 2 biji kereta. Tak cukup lagi hampa nak extend ni, hampa extend sini. Mari sini tengok ni. Corner lot dia besar geng. Memanjang ni. Kalau ada bajet model lebih, buat macam rumah belakang ni. Kita tarik extend, hampa boleh tambah ruang yang besar. Tapi kalau hampa nak buat taman kat sini ke, swimming pool pun boleh buat kat sini. Jom kita tengok dalam. Dalam dia build up dia tak besar mana. Build up dia 800 square feet. Tapi dia punya ni atas ceiling dia tinggi. Ini jenis kalau hampa buat loteng ni memang nice lah. Ini dia open konsep ke sana. Okey, bahagian hall untuk tengok TV, bahagian dining, makan kat sini. Ini satu bilik master bedroom dia dekat sini. Dalam ni ada satu toilet dalam master bedroom. Okey. Dan bilik kedua dia di bahagian sini loteng dia. Hampa tengok ceiling dia tinggi. Boleh buat loteng. Memang jenis ceiling tinggi ni hampa puas hati kalau buat loteng . Ni pintu sliding door ni nak keluar ke bahagian sana. Dan ni bahagian kitchen area dia. Bahagian kitchen area dia tak besar sangat. Tak besar sangat. Basic lagi, masih basic unit. Dan satu lagi bilik di bahagian belakang ni. Bilik ketiga ni pun tak besar sangat. Memang tak besar sangat. Tak nafikan memang build up dia tak besar sangat. Lepas tu aku kata rumah ni kalau hampa nak extend memang puas hati lah. Nak besarkan sampai ke sana. Dan satu lagi toilet di bahagian luar fully tiles. Dan ni ada ruang sikit untuk nak buat laundry area kat sini pun boleh. Okey geng. Rumah ni ada 3 bilik, 2 toilet. Memang dia tak besar sangat. Kalau hampa tengok jenis build up tak besar. Tapi dia punya tanah ni kawasan dia besar. So bila kawasan besar ni hampa nak extend pun boleh, hampa nak buat apa pun boleh kat sini. Nak buat kolam renang pun boleh kat sini. Itu hampa punya suka. Hampa ada bajet, hampa puas hati nak buat apa, hampa buat. Jadi harga nak jual berapa geng? Harga nak jual 500,000 saja. Jadi siapa-siapa nak dapatkan rumah di Bumbung Tebal, Taman Ilmu ni, jangan lupa kontak Abang Sarul Tanah. Halo sampai jadi.